Papa boleh tak Dennis nak handphone? Awak nak handphone nak buat apa? Nak tengok TikTok. Tengok TikTok? Tu je? Tengok main game. Main game? Umur awak berapa? 8. 8 tahun. Kalau ikut peraturan, umur berapa tahun baru boleh ada media sosial? Tahu tak? 12 tahun ke bawah. Tidak boleh. Tak boleh. Umur awak berapa? 8. 8 tahun. Maknanya boleh ke tak? Tidak boleh. Tak boleh. So, kesimpulan dia, awak boleh ada media sosial ke tak? Tidak boleh. Tak boleh. Okey. So, awak tadi kata awak nak handphone kan? Selain awak nak guna untuk media sosial, awak nak buat apa lagi dengan handphone? Nak main game. Main game? Game apa? Game Roblox. Ha? Game Roblox. Kod Roblox? Roblox. Block. Okey, Bapa nak tanya awak. Game tu boleh communicate dengan orang luar tak? Awak boleh chat dengan orang luar tak? Roblox tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Sure? Sure. Roblox je main je. Main je? Ha. Boleh Bapa check? Boleh. Boleh Bapa tengok? Boleh. Dia game macam mana? Dia macam puzzle lah. Puzzle? Ha. Okey. Kalau game yang dia untuk puzzle-puzzle, untuk jawab soalan, untuk game yang boleh buat awak berfikir, boleh, tak ada masalah. Contoh apa selalu nampak awak main game chess kan? Game chess boleh. Yang tak boleh game perang-perang. Awak tak dibenarkan main game yang boleh chat dengan orang luar. Betul tak? Ada tak game yang boleh chat dengan orang luar? Ada. Contoh dia? Roblox. Roblox. Mana awak tahu? Dennis pernah tengok orang lain main. Tahu tak kenapa awak tak boleh main game yang boleh chat-chat dengan orang luar? Tahu tak? Tahu. Tak tahu. Sebab awak kenal tak orang luar tu? Tak. Orang tu boleh jadi dia baik, boleh jadi dia Jahat. awak nak ke berchat-chat dengan orang jahat? Tak nak. Selamat ke tak untuk awak? Tak. Okey. So, awak tanya Papa tadi boleh ke tak ada handphone? Jawapan dia boleh ada handphone kalau untuk belajar dan untuk main game yang mengasah minda awak. Tapi untuk main game yang boleh chat-chat dengan orang luar tak boleh. Ada phone untuk buka media sosial tak boleh. Sebab umur awak berapa tahun? 8. 8 tahun. 8 tahun biasanya sepatutnya awak kena buat apa? Belajar. Belajar. Sudah belajar belum? Belum. Belum. Pergi belajar. Okey, Pa.